Review hari makan menu raspberry cheesecake with vanilla sauce. Awak, Kak, kita dah rasa kepuasan. Asyik makan je, kita nak buat review. Cakap seorang. Cakap seorang nak telefon. Cakap seorang. Sebabnya dah 4 hari 3 malam makan je. Makan je. Lepas makan makan. Kita mesyuarat juga, bersidang juga. Perut memang kena isi. Lampu makan brekat. Sedap. Tak manis sangat, dia masam-masam sikit. Sangat kan? Tak manis. Tak makan, sedap. Kena angkat kan? Nak serve kopi. Makan. Kopi Black chocolate. Sedap kak? Kakak tak makan coklat lah sayang. Tak oh. Kenapa? Black chocolate. Nak coklat? Black chocolate kak? Tak coklat. Coklat je. Black chocolate. Dark chocolate. Oh, kopi cecah apa tu biskut? Sorry, Biskut ke? dark Biskut chocolate. ke? Keropok? Oh, biskut kering. Come on lah, ni hotel. Biskut kepala lutut jangan cabar tau. Apa masalah? Jangan cabar, ni hantu biskut kepala lutut ni. Dapat air kopi teh. Oh, siap. Sedap lah. Kepada rupa Oh, dia. yang keras tu ya. Oh, kita orang panggil biskut bantal. Bantal. Ni letak dekat teh ni sedap ni. Min tu pun dia makan. Dia buat rakaman tu. Dia buat review. So berapa makan nak bagi tu? Out of 10. Daripada 10? 10. Okay, good. Because dia not sweet. Not sweet. Yes. Very nice. Chocolate. Very nice chocolate. Custard.